Advice saya, ijazah ni belum habis di sini. Maknanya jangan rasa selesa, dan saya kalau boleh saya nak diorang ni go further. Pergi lagi ke satu peringkat yang lebih tinggi lagi untuk masa depan yang lebih cerah dan cemerlang lah, insya-Allah. Tapi tak tahulah antara diorang nak pergi go on master ke mana ke kan. Sebab saya offer diorang untuk pilih kat mana diorang suka. Dan saya mengharapkan sangat supaya diorang tak leka. Jangan rasa dengan ijazah yang ada ni sudah selesa. Dan jadi pergi lagi, cari, gali lagi ilmu yang sepatutnya, insya-Allah. As for me, I like before I masuk university, I thought university life was going to be macam hard. I was like overwhelmed. Lepas tu, since I masuk degree, I mean diploma, I joined diploma, I was like 20 years old. Yang lain semua, all my friends were 18 years old. So I macam overthink a lot that time. But then it turned out, I had the best university experience. Thank you MSU. Sebenarnya mula-mula habis SPM tak ada plan nak sambung study pun, tapi sebabkan daddy nasihat untuk sambung study, so I sambung MSU. And atas nasihat daddy juga sambung MSU, and then alhamdulillah I enjoy my study life. Speaking of nasihat, what is the nasihat that you pegang sampai sekarang from your daddy? Adab. Dia sebenarnya daddy dia kurang sikit nasihat, mami dia ni. Ini yang selalu membebel diorang, yang selalu berdepan dengan diorang. Keep them in check. Ya, sebab saya selalu berada di luar. Saya hanya datang bila ada time, duduk kat meja makan, kat situ baru kita discuss, tanya apa problem, yang study macam mana. Masa diorang nak ambil course pun diorang tanya saya, dan apa course nak ambil ni gini macam. So bila kita bagi course, bagi idea tu, diorang terima, dan alhamdulillah President's List, Dean's List, dan dapat award. Saya kata benda yang kita boleh berbual, kita boleh bagi, macam I boleh bagi tips. Tapi kalau dia ambil course yang I tak boleh berbual, so I boleh diam je lah. So alhamdulillah, terima kasih banyak kerana anak-anak ni mahu mendengar kata. Macam yang Daddy cakap tadi, kalau macam deep conversation, kita orang, I selalu, we both selalu borak dengan Mami. Ya, tapi kalau macam borak pasal industri ke, in terms of cost ke apa ke, Daddy, maksudnya macam Daddy knows more. So kita orang borak pasal tu dengan Daddy macam tu. So both Daddy and Mami bagi advice yang helps a lot. Alhamdulillah berjaya habiskan studies. Thank you Daddy, thank you Mami. Thank you. Okay, all